Testing. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, lagi 2 jam setengah dah sampai Shah Alam. Jalan ni straight je nanti. Oh, ramai touring. Weh, bahaya betul. Sawit tengah jalan. Lori sawit terjatuh kot. Apa? Yelah macam landak lah sawit. Raut Pos Sinder Road. Cerah Raut Pas cerah. Car the music on. Car the volume down. Santai habis. Apa tu? Iris depan tu. Oh, sungai ya. Weh, bahaya betul lah ni. Apa benda memotong-potong, bahaya lah. Side mirror tak ada pasang. Side mirror kau tengok belakang ada orang kereta ke motor ke. Orang bukannya nak marah pun, tapi kalau perangai macam itu tak alert sekeliling. Orang tu pasal alert dia pula. Depan tu ada kereta dah tadi. Tu lah toleh pun tak nak tengok. Anak toleh belakang nak potong tu, tengok belakang tu dah tak ada side mirror tu. Macam jalan dia. Nasib baik kita bawa motor. Kalau ada lori belakang dia macam mana? Tak kena sapu terus. Tu lah satu contoh-contoh yang orang tak suka lah tengok perangai diorang ni. Tengok lah orang naik motor, siap motor side mirror capang elek. Janji dapat tengok belakang kan. Nak motong senang, folding senang. Ini pekan apa ni? Pekan Raub. Raub 14 km. Cerah ke? Oh, cerah betul lah. Pekan cerah. Pas cerah. Sungai. BKK apa Bangkok. Basah-basah, jarak sikit, recik. Nak motong tak nampak depan pula. Elek tu. Apa dia? Ni Toyota. Tak tahu apa Toyota apa. Tak masuk Malaysia. Kat Siam ada. Dah 1800 km dah jalan. Betul polis ke? Adalah. Sekolah ni tadi abang masa balik ikut sini, apa ni, ramai gila ke orang berhenti apa ni nak ambil anak. Ini sekolah lah. 3 sekolah. Wow, patutlah.
balak depan tu. Kena pokok lagi. Musim luruh. Banyak daun. Sekejap lagi masuk highway ni. Okay, welcome to Raup. Raup kan? Betul lah tu. Kanan. Hijau. Itulah Bukit Fraser. Tak pernah, jalan dia kecil lah. Kiri masuk highway ni. Depan tu. Ricardo next track. Tepi ni banyak kereta. Pasal ada my betis ni. Tahu? UiTM. Itulah pelawat lah tu. Tahu? Banyak lalang lah, tak ada maintenance. Highway ni tak berapa rata sangat jalan dia. Nampak? Beralun jugalah. Malah buat laju sangat. Tak best. Kalau rata sedap, macam plus. Laju kita tu. Geng-geng Porsche ni. Sebiji lagi warna hijau. Ni Lambo apa ni? Ferrari. Lamborghini. Satu lagi. Ada satu lagi. Warna kuning. Bagi jalan tu. Ferrari pula. Laju. Itu dekat 19,200 tu. Sebiji lagi. Kita tu lower. Dari side mirror nampak kecil je. Jalan tak rata. Kuala Lumpur, Kuantan. Kita laju di belakang. Wah, tak tahu lah. Biar kita potong dulu lah. Warna merun. Wash. Geng-geng dia semua ada event ke hari ni? Ramai betul. Banyak ni, berderet-deret ni. Lambo semua, Ferrari semua ni. Biar lu jalan. Ramai tu. Gila. Bunyi tadi, berdengok. Dia punya pom. Tak dengar? Dia langgar bonggol sikit tu, jalan tak rata. Dia punya exhaust perok ni tu. Ada sebiji lagi warna hijau. Kanan tengok. Lamborghini. Lambo. Jalan dia tak rata lah.
Parker. Hentian sementara. Hentian dia tengok ada toilet ke apa tu? Toilet. Yang tadi ada nampak besar. KL. Lagi belakang tu warna kuning. Warna merah pula satu lagi. KL Porsche. Mana bunyi Porsche ke Porsche? Ni Lotus pula. Yang masuk karak ni. Lori ni bawa durian lah sini. Bau durian lah. Apa ni? Lori pula. Apa ni? Ford Ranger ni. Baru dari Raup ni ambil Musang King. Satu Bentung. Malas nak berhenti, jalan je lah. Tadi berhenti kat sini, pergi toilet dia, tengok ada kapal selam lah. Aduh, pening kepala tengok. Nah, lagi kali kita pergi ni pula, Temeloh pula lah. Pakai ke Patin. Ngam. Towing. Kayak takut. Buat duk lagi corner kau. Tobat dah. Nak hujan tu. Tak sempat sampai rumah. Mendung nak hujan. Satu malam berhenti, jalan straight terus lah balik rumah. Kucing santai. Naik genting. Genting pula. Nak hujan lah. Lain kali. Alamak, hujan. Hujan bukit ni, hujan bukit. Sempat ni sama KL. Balik rumah padahal. Balik terus mandi. Masuk terowong. Terowong. Mesin duduk tengah.
berap dia. Berap. Risau ni bas main tengah ni. Oh, ada sport bike belakang. Bagi jalan tu. BM mantap. Tu nampak. Bateri sekejap lagi habis ni. Bateri action cam ni. Bateri action cam ni dah dekat sejam setengah ni. Sekejap lagi habis kot. Ya je lah, sampai sini je lah. Oh ni geng tadi je ni. Lawa kereta Lambo. Car the music off. Oh, jam ke? Ikut mana ikut KVE lah. Malas ikut SPE. Berhenti minyak yang dia kat Kesas tu. Highway KTM Duke. Kadang confuse sebelah kiri tu. Kadang confuse sebelah kiri tu. Exit situ. Layan lah sport mode dia. Sport mode je lah. Main pun ni jalan motor dia tak best sebelah tepi ni. Kali bonggol. Ni nak masuk kanan tu. Kalau ada kereta banyak ni susah. Kurang sikit. Nasib baik tak banyak kereta. Kalau banyak kereta memang kena tengok betul-betul lah. Ni pasal nak masuk kanan sekali pula tu. Dengan kereta nak masuk kirinya.
okey lah daripada tengah kan. Ni motor melintang ke tengah daripada kiri sekali. Depan satu. Kalau exit motor tu masuk depan tu, ada kereta nak masuk kiri pula nak pergi stesen minyak. Pernah ada accident. Depan tu lah. Ni yang tengok betul-betul. Ni kalau tak jam okey. Hidup ke? Slow tu tengah-tengah. Tapi ni kosong. Kereta ni lah banyak-banyak duduk slow duduk tengah. Tapi dalam kosong kan. Oh, steady JS. Betul tu nak hujan. Nampak awan tu. Ni pautan emas. Ni nak emas. Pautan emas EV tu. Besar. Tak tahu, tak pernah masuk. Itu boleh kot. Boleh lah. Ngam-ngam. Malah ikut tepi. Si minyak Petronas sekejap.